kita memang telah menerima UEC. Dia tidak timbul isu kita menolak UEC sebab Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Masih belum terlambat untuk saya ucapkan selamat berpuasa bagi mereka yang berpuasa. Saya Azinuddin Azizul Azwan. Doktor boleh panggil saya Adin. Okey, kita sekarang berada di podcast Gabungan Nasionalis episod 24 dan hari ini kita akan membincangkan topik berkenaan dengan relevansi pembelajaran UEC. Jadi bersama kita hari ini adalah Dr. Anwar Ahmad. Beliau merupakan Timbalan Pengarah Minda di UKM, betul Doktor? betul. Okey, jadi apa khabar Doktor? Alhamdulillah, terima kasih Adin. Alhamdulillah. Okey. Pagi tadi sahur apa Doktor? Alhamdulillah, tadi sempat makan, saya makan oats je. Oats je. Tak makan nasi malam. Okay. Jadi sebelum kita mulakan kita punya perkongsian hari ini, perbincangan hari ini, boleh Doktor kenalkan tentang diri Doktor sikit, asal daripada mana, belajar mana? Baik, terima kasih Adin. Assalamualaikum dan salam Ramadan pada semua. Saya Anwar Ahmad. Sekarang ni adalah Timbalan Pengarah di Institut Pembangunan dan Kemajuan Inklusif Malaysia Minda UKM. Bidang saya adalah bidang pendidikan, khususnya berkaitan dengan pendidikan, sosiologi pendidikan, dan saya banyak menjalankan kajian, termasuk juga kajian PhD saya berkaitan dengan sistem pendidikan vernacular. Dan memang di Malaysia ni kita memang selalu dibawa lah dengan isu-isu pendidikan vernacular dan sebagainya. Dan terima kasih pada Adin dan juga pihak nasionalis kerana menjemput saya untuk podcast kali ini. Sama-sama. Jadi Doktor, saya rasa tak semua tahu, lagi-lagi generasi yang muda, apa itu UEC dan kenapa tiba-tiba sekarang ni isu ni berbangkit semula, dan mungkin generasi akan datang isu ni akan bangkit lagi sekali. Jadi boleh Doktor terangkan apa itu UEC, sejarah dia? Baik, UEC ataupun Unified Examination Certificate ni, satu persijilan yang telah bermula di negara kita sejak tahun 1975. Tahun 75 kita menerima ataupun kerajaan membenarkan UEC untuk dilaksanakan di negara kita. Sebelum tu tak boleh dilaksanakan. Walaupun pihak pendidikan sekolah persendirian Cina berulang kali memohon untuk melaksanakannya sebelum 1975, tetapi hanya pada tahun 75 saja, ketika itu Menteri Pelajarannya adalah Tun Mahathir Mohamad telah membenarkan pengoperasian UEC di negara kita. Pada waktu itu menggunakan model yang diambil ataupun dilihat di Taiwan. Jadi sejak tahun 1975 sampailah hari ini UEC dibenarkan dioperasikan ataupun melaksanakan program mereka sama seperti sekolah-sekolah ataupun persijilan swasta yang lain lah. Kita ada A-level, kita ada juga O-level, kita ada berbagai persijilan luar negara yang dilaksanakan di negara kita. UEC pun setaraf ataupun sama seperti persijilan sekolah-sekolah persendirian yang lain ataupun sekolah swasta yang lain. Itu dari segi prinsipnya lah. Okey, faham kat situ Doktor. Tapi kenapa UEC ni dia seolah-olah berbeza dengan sekolah lain seperti sekolah-sekolah international yang lain? Sebab sekarang ni hangat diperkatakan mengenai isu UEC. Jadi apakah yang membezakan UEC dan juga international school yang lain? Baik, kalau kita lihat international school, dia datang daripada negara yang lain lah. Maksudnya kalau A-level mungkin dia datang daripada UK ataupun Australia kan. Ataupun negara-negara berkaitan dengan, ada banyaklah sistem pendidikan yang dibawa daripada negara lain datang ke negara ni dan dilaksanakan sebagai pendidikan antarabangsa, pendidikan swasta. Bagi UEC ni sebenarnya datang daripada sistem di negara kita. Maksudnya yang mewujudkan kurikulumnya walaupun diambil daripada Taiwan dan sebagainya, yang menjadi apa kita panggil ibu pejabatnya itu di negara kita, ya, di bawah Dongzong Persatuan lah. Maka
dia berbeza dari segi kalau kurikulum lain itu datang daripada negara lain untuk beroperasi di Malaysia sebagai satu entiti swasta. Tapi UEC ni dia entiti swasta tapi dia berada ataupun beroperasi di dalam negara kita. Maksudnya dia wujud dalam konteks bukannya satu dari luar negara. Dia datang daripada negara kita, dibangunkan oleh sebuah persatuan dan dioperasikan sebagai pendidikan swasta. Jadi itu perbezaan yang adalah dari segi hasil ataupun bermulanya pendidikan UEC berbanding dengan pendidikan swasta yang lain. Tapi statusnya sama, iaitu pendidikan swasta. Okey, jadi apa isunya di sini? Ya. Apa isu yang hangat diperkatakan di sini? Kenapa ada yang keras menentang UEC ni? Baik, dia ada dua keadaan kalau kita lihat. Yang pertama adalah adakah UEC dibenarkan beroperasi di negara kita? Jawapannya dibenarkan. Sebab di bawah semua atau pelajaran dan juga perlembagaan perkara 152, kita memang perlembagaan memang membenarkan sistem pendidikan ibunda dilaksanakan. Dan itu tidak menjadi isu. Sebab itu kalau kita lihat UEC ini dibenarkan sejak tahun 1975. Yang menjadi isunya adalah di luar daripada ruang itu, di mana kalau kita bercakap soal nak membangunkan sebuah negara bangsa, kita bercakap soal untuk menjadikan satu masyarakat yang benar-benar bersatu dari segi pendidikannya, bahasanya dan sebagainya. Kita sekarang ni berada dalam keadaan dua jalur. Satu jalur bahasa kebangsaan, satu jalur bahasa bukan bahasa kebangsaan. Walaupun bahasa bukan kebangsaan ini dibenarkan beroperasi, tetapi dia tidaklah berstatus bahasa kebangsaan. Jadi kalau yang menjadi isunya apabila ada pendukung-pendukung UEC yang mahu supaya UEC ini diberikan pengiktirafan yang penuh, misalnya. Maksudnya status UEC itu sama seperti SPM ataupun STPM. Jadi itu yang menjadi isu kepada sistem pendidikan, sebab kita tidak boleh membenarkan satu sijil swasta, sijil persendirian tiba-tiba mahu diiktiraf sebagai sama taraf dengan sijil STPM misalnya. Kerana dari segi masyarakat kita mahu supaya bahasa kebangsaan itu dipertahankanlah, kan, dan dikongsi oleh semua orang, bukan hanya orang Melayu saja bercakap bahasa Melayu, sebab bahasa Melayu itu bertaraf kebangsaan. Dia ada satu bahasa untuk negara kita, dikongsi oleh semua orang. Jadi bahasa Melayu itu adalah bahasa semua warga negara kita. Sebab itu kita sebolehnya mahu hanya satu sistem pendidikan yang bertaraf kebangsaan. Apabila UEC kata kami juga mahu diiktiraf sebagai sama seperti misalnya sijil STPM, tentulah itu menimbulkan isu. Sebab UEC itu tidak memenuhi tiga prinsip asas untuk diiktiraf sebagai sistem pendidikan kebangsaan. Yang pertama adalah dia tidak menggunakan bahasa Melayu dalam pengajaran dan pembelajaran dia. Yang keduanya, dia tidak menggunakan kurikulum sepenuhnya dalam bahasa kurikulum kerajaan ataupun kurikulum kebangsaan. Dia mempunyai kurikulum dia sendiri, subjek dia sendiri dan sebagainya. Yang ketiganya, dia melaksanakan peperiksaan dia sendiri. Dia tidak menggunakan peperiksaan STPM dan sebagainya. Jadi tiga syarat ini dia tidak penuhi. Tidak menggunakan bahasa Melayu, tidak menggunakan kurikulum kebangsaan dan tidak menggunakan sistem pentaksiran peperiksaan kebangsaan. Jadi tentulah dia tidak boleh diiktiraf setaraf dengan STPM dan sebagainya ataupun peperiksaan kebangsaan. Itu menjadi isu bila diminta mengiktiraf sesuatu yang tidak memenuhi syarat utama ini, maka itu menjadi isu kepada pelaksanaan UEC. Okey, doktor. Kita ada sekolah kebangsaan Cina. Jadi apakah yang membezakan UEC dan kebangsaan Cina? Kenapa ada setengah masyarakat dia kalau boleh tak nak pergi ke kebangsaan Cina? Instead mereka memilih untuk pergi ke UEC. Itu sekolah jenis kebangsaan, sekolah rendah sekolah rendah jenis kebangsaan dan sekolah menengah kebangsaan. Mereka menggunakan bahasa bahasa Mandarin sebagai bahasa pengantar. Tapi mereka menggunakan kurikulum kebangsaan. Di SJKC, SMKC, mereka menggunakan kurikulum kebangsaan. Mereka juga mengambil peperiksaan dulu UPSR sebagainya lah, sebelum ni SPM dan sebagainya. Maksudnya mereka
memenuhi apa yang dihasratkan sebagai satu sistem pendidikan kebangsaan. Sebab tu kita mengiktiraf nama dia adalah Sekolah Jenis Kebangsaan Cina. Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil. Maksud dia menggunakan dan diiktiraf sebahagian daripada sistem pendidikan kebangsaan. Tapi dia ada jenis lah. Jenis tu merujuk kepada penggunaan bahasa ibunda yang dibenarkan mengikut satu perkara 152 di dalam perlembagaan. Maksud dia selain daripada bahasa Melayu, bahasa-bahasa lain juga boleh dibenarkan. Maksud perlembagaan membenarkan pengajaran dan pembelajaran menggunakan bahasa selain daripada bahasa Melayu. Jadi SJKT memang diiktiraf dalam sistem pendidikan kebangsaan. Sebahagian daripada sistem pendidikan kebangsaan tidak menjadi isu, tidak menjadi masalah, dan sejak daripada kita merdeka, laporan Razak pun telah mengiktiraf kedudukan SJKT dalam sistem pendidikan negara kita. Dia berbeza dengan UEC. Okey, Doktor. Sekarang ni kita dah ada IGCSE. Kita boleh integratekan IGCSE punya silibus dekat dalam kita punya sekolah kebangsaan. Betul. Dan juga MRSM dan juga SPP lah. Tak bolehkah kita integratekan juga UEC dalam silibus kebangsaan kita? Boleh. Pada saya tidak ada isu. Sebab sekarang ni kalau kita dengar yang baru-baru ni, pengumuman dah dibuat bahawa kalau kita mahu melaksanakan UEC dan UEC tu nak diiktiraf dalam permohonan untuk ke universiti, dia mesti memenuhi syarat lulus bahasa Melayu dan juga sejarah. Sama seperti juga kita menggunakan A-level, IJC, maksudnya CJ A-level misalnya, kita boleh pakai as long as kita mempunyai kelulusan dalam bahasa Melayu dan juga sejarah di peringkat SPM. Ramai pun pelajar di universiti sekarang ni yang mohon masuk sama ada ke universiti IPTA menggunakan A-level, tapi mereka memang mempunyai kelayakan SPM, lulus bahasa Melayu, lulus sejarah dan sebagainya. So saya rasa yang telah diputuskan oleh kerajaan baru-baru ini, kalau kita dengar tentang isu UEC ni dalam pengumuman yang dibuat oleh kerajaan, di mana UEC kalau mahu diterima untuk permohonan masuk ke universiti dan sebagainya, mereka mesti mempunyai syarat lulus bahasa Melayu dan juga lulus subjek sejarah SPM. Jadi saya rasa itu selaras ataupun selari dengan apa yang telah kita laksanakan dalam SAE dan juga dalam A-level dan sebagainya. Saya rasa tidak. Sekarang ni sepatutnya tidak menjadi isu lah kepada sistem pendidikan kita dalam melaksanakan pendidikan persendirian yang asalkan mereka mempunyai bahasa Melayu dan sejarah lulus di peringkat SPM. Okey, baik Doktor. IPTS dia dah lama mengiktiraf UEC. Jadi apakah kekangannya untuk IPTA menerima UEC? Baik, IPTA adalah institusi awam dan dia mesti mendukung kepada hasrat kebangsaan lah konsepnya. Sebab tu apabila desakan supaya UEC ni diterima untuk menjadi kelayakan masuk ke IPTA, kerajaan telah memutuskan bahawa apabila seseorang murid tu ada UEC, asalkan mereka ada kelulusan bahasa Melayu dan juga sejarah SPM, maka mereka layak untuk dipertimbangkan untuk masuk ke universiti. Sama juga dengan A-level dan sebagainya. Jadi saya rasa apa yang dilakukan oleh kerajaan untuk kes ataupun isu ini adalah menyelaraskan semua persijilan persendirian swasta antarabangsa mesti mempunyai sejarah dan juga bahasa Melayu lulus. Saya rasa sepatutnya benda ini diterima lah, dan dia tidak lagi menjadi isu kepada sistem pendidikan negara kita. Oh, jadi kalau saya boleh ringkaskan, pelajar-pelajar IGCSE sekiranya mereka ingin apply IPTA, mereka perlu ambil extra paper SPM, sejarah dan juga bahasa Melayu. Betul. Okey, faham. Apakah prospek graduan daripada UAC dekat Malaysia ni dalam bidang jurusan apa yang mereka selalunya berjaya? Baik, kalau kita temui alumni ataupun pelajar-pelajar yang melalui UEC, dia peringkat sekolah kan, jadi mereka boleh menggunakan CJ itu untuk pergi ke peringkat universiti. Sama ada luar negara pun banyak yang telah mengiktiraf UEC. Dan selagi mana kalau dia nak meneruskan pengajian di peringkat dalam negara, mereka mesti lulus bahasa Melayu dan sejarah, dan mereka boleh memohon lah
untuk memasuki institusi di dalam negara kita. Mereka boleh memohon mengikut kelayakan mereka lah, sama ada nak masuk bidang sains ke, bidang sastra dan sebagainya. Jadi pada saya tidak menjadi isu selagi mana mereka mempunyai komunikasi bahasa Melayu yang baik, mereka mempunyai latar pengetahuan sejarah yang memuaskan, dan mereka memang boleh melakukan pengajian dengan baik. Sebab dari segi persijilan UEC, kita tidak mengatakan bahawa CJ itu tidak diiktiraf. CJ itu memang diiktiraf di banyak negara, banyak universiti di negara di dunia mengiktiraf, dan itu realiti lah, itu faktanya. Cumanya sebab dia datang daripada negara kita, dan dia tidaklah boleh disamakan dengan sistem pendidikan kebangsaan sebab dia tidak memenuhi syarat yang saya sebut, 3 syarat utama tadi. Tetapi kerajaan masih lagi menerima kewujudan UEC ini asalkan mereka boleh memenuhi syarat tambahan yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Okey, Doktor, sefaham saya Singapura punya bahasa kebangsaan adalah bahasa Melayu juga. Jadi tak boleh ke kalau macam kita follow Singapura untuk terima juga UEC ni? Kita memang telah menerima UEC. Dia tidak timbul isu kita menolak UEC sebab UEC ni memang telah diterima sejak tahun 1975. Daripada 1975 sehingga yang baru-baru ni, apa yang ditimbulkan adalah mereka mahu bukan saja diterima tetapi diiktiraf. Dia dua keadaan berbeza. Diterima untuk beroperasi sebagai satu entiti swasta itu telah bermula sejak tahun 1975. Sekarang ni mereka mahu diiktiraf setaraf dengan pendidikan kebangsaan. Itu kita tak boleh terima sebab itu mencabar bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Perkara 17 dalam Akta Pendidikan juga dicabar kalau kita membenarkan UEC yang menggunakan bahasa selain daripada bahasa kebangsaan, yang menggunakan kurikulum yang bukan kebangsaan, yang menggunakan sistem pembelajaran yang bukan kebangsaan. Jadi yang menjadi isu yang terakhir ini adalah pengiktirafan seolah-olah UEC itu sama taraf dengan STPM. Itu yang menjadi isu. Sebab itu kerajaan mengambil jalan tengah, iaitu kami ataupun kerajaan boleh iktiraf UEC untuk digunakan dalam permohonan ke IPT, tetapi penuhi 2 syarat, iaitu bahasa Melayu dan juga sejarah. Okay, jadi Doktor, apakah relevansi UEC di Malaysia untuk konteks hari ini dan juga mungkin lagi 10 tahun atau 20 tahun akan datang? Baik, kalau kita lihat dari pengembangan akademik, kita bukan hanya bercakap soal UEC. Sebenarnya banyak persijilan antarabangsa yang akan terus masuk ke negara kita. Dari kita sekarang ni bercakap misalnya A-level, IGCSE, tapi ada juga banyak negara-negara di Timur Tengah yang juga mempunyai persijilan yang mereka tentu akan masuk ke negara kita dengan sekolah-sekolah antarabangsa daripada Timur Tengah dalam bahasa Arab dan sebagainya. Jadi dari segi perkembangan pendidikan, saya tidak melihat bahawa ini satu isu yang kita rasa macam terbeban. Sepatutnya kita bersedia untuk belajar daripada peristiwa ini. Maksud dia UEC nak teruskan, silakan. Sekolah-sekolah antarabangsa daripada luar, dari Timur Tengah misalnya, dan menggunakan bahasa Arab, nak teruskan, silakan. Mungkin ada daripada Russia, daripada negara lain pun silakan. Maksud dia Malaysia sebuah negara yang bersedia menerima berbagai sistem di dalam pendidikan. Maksud dia terserah kepada ibu bapa nak ambil sistem mana kepada anak-anak mereka. Itu yang kita amalkan selama ni. Tetapi kita juga tidak berkompromi dalam soal negara bangsa itu. 2 perkara itu. Bahasa Melayu dan juga sejarah. Maksud dia kita boleh belajar kurikulum apa yang kita nak. Tetapi dalam soal bahasa Melayu, dalam soal sejarah, mereka wajib ambil. Supaya anak kita ini tetap juga menjadi seorang warga negara Malaysia yang memahami bahawa bahasa Melayu itu adalah bahasa kebangsaannya dan juga sejarah itu adalah tentang jati diri negara dia. Saya rasa kesediaan kerajaan untuk berkompromi, maksudnya kalau nak diterima mestilah menguasai sejarah dan bahasa Melayu itu, pada saya adalah jalan tengah yang baik lah. Kita isu UEC ni dah bermula tahun 75, dah berapa puluh tahun kan. Tapi kita asyik bertelagah tentang isu ini. Tetapi bila kerajaan membuat keputusan tadi, syaratnya adalah mesti lulus. Dulu bukan setakat ambil, dia mesti lulus. Kalau setakat ambil ni kadang-kadang ambil je kan, tak lulus pun tak apa kan. Tapi sekarang ni wajib lulus. Maksudnya itu adalah satu usaha yang pada saya betul ansur lah.
Tapi jangan pula lepas ni pihak-pihak yang mendukung UEC ni kata kami nak lebih lagi, kami nak setaraf dengan STPM pula kan. Itu saya rasa satu tindakan yang agak melampau lah kan. Sebab kerajaan telah berkompromi dulu tahun 75 diterima beroperasi. Sekarang ni kita mengiktiraf dengan syarat dua subjek ini. Jangan pula di ke depan nanti minta pula tuntut pula tak nak bahasa Melayu, tak nak sejarah, nak diiktiraf sepenuhnya. Saya rasa itu satu tindakan yang mungkin berlebihan lah. Tidak sesuai lah untuk negara kita kan. Baik. Jadi doktor, pada pandangan doktor lah, kenapa pihak UEC dia tak nak menerima bahasa Melayu dan juga sejarah silibus kita? Dulu ada pertentangan perbincangan ini sebab seolah-olahnya isu jati diri, identiti dan sebagainya. Itu isu lama. Tapi saya rasa dalam persekitaran masyarakat kita pada hari ini, bila saya berbual dengan rakan-rakan daripada aliran Cina dan sebagainya, kita dapati mereka juga memahami bahawa wujud keperluan untuk anak-anak mereka menguasai bahasa Melayu, dan mereka juga harus bersedia untuk menerima tentang realiti sejarah negara kita, tentang konsep rakyat, konsep warga negara, konsep kemajmukan, dan dari mana orang Melayu itu asal. Itu sejarah yang harus diterima sebagai fakta dia. Jadi saya rasa dalam perkembangan yang terkini, saya melihat wujud kesedaran yang mereka tidak menolak tentang kepentingan dan keperluan bahasa Melayu dalam pendidikan. Sebab itu saya rasa apa yang dilakukan ini berbanding dengan dahulu, sekarang ni kita lebih bersedia untuk maksudnya rakan-rakan daripada kaum aliran UEC ini bersedia untuk menerima bahasa Melayu dan sejarah itu. Saya rasa ini satu perkembangan yang baik, yang sihat. Dan pada masa yang sama juga kita mahu melihat bahawa bukan hanya mereka mengambil sejarah dan bahasa Melayu syarat untuk lulus tu, tapi mereka benar-benar mahu belajar bahasa Melayu sebagai bahasa negara mereka, dan juga sejarah tentang sejarah negara mereka. Jadi rasa kesepunyaan, sense of belonging antara orang Melayu, Cina, India dan berbagai kaum itu mesti dikuatkan, bersamakan. Saya rasa ini selepas ni kalau Adin dengar isu UEC selepas pengumuman ini dah tak ada dah. Kita dah kurang dah dengar polemik berkaitan dengan isu UEC dan sebagainya, kerana kedua-dua pihak bersetuju. Di sebelah kerajaan ataupun majoriti, kita boleh menerima UEC untuk menjadi sebahagian daripada dalam sistem pendidikan, tetapi dia bukanlah satu sistem pendidikan kebangsaan. Dia diterima sebagaimana sekolah swasta yang lain. Tetapi kalau nak diiktiraf ataupun nak dipertimbangkan untuk masukkan ke universiti dan sebagainya, dia mesti mempunyai bahasa Melayu dan sejarah. Saya rasa toleransi yang berlaku ini menyelesaikan banyak isu-isu yang tidak selesai sejak sekian lama. Dan kita juga melihat bahawa kumpulan misalnya Donzo, kumpulan yang memperjuangkan UEC pun nampak sudah boleh menerima ketetapan ini. Maksudnya kalau nak UEC kena ada bahasa Melayu, kena ada sejarah. Okay, faham. Doktor, selain daripada bahasa Melayu dan juga sejarah, ada tak lagi silibus yang berbeza di antara kebangsaan dan juga UEC? Kalau dari segi math, sains tu A-level berbeza dengan sistem kebangsaan. Jadi itu math, sains dan subjek-subjek lain tu kita anggap dia universal subject. Maksudnya dia tidak menjadi isu. Kita boleh ambil lah, nak ambil SPM, STPM pun boleh, nak ambil A-level pun boleh, nak ambil CJ daripada Timur Tengah pun boleh. Jadi sebab sains, matematik is about universal punya subjek. Dia tidak mempengaruhi dari segi jati diri, bahasa dan sebagainya. Cumanya yang menjadi kepentingan kita dalam soal sistem pendidikan ni untuk memastikan bahawa setiap warga negara menguasai bahasa kebangsaan, menguasai jati diri, sejarah, budaya kebangsaan. Selebih itu, kita sistem pendidikan yang terbuka. Kita membenarkan rakyat kita untuk belajar. Mungkin dia nak belajar sains dalam A-level, dia nak belajar maths dalam A-level, dia itu terbuka. Sama ada nak ambil dalam UEC kan, nak ambil A-level kan dan sebagainya. Saya rasa itu sistem pendidikan yang kita
kita terima lah di negara kita. Keterbukaan kita dalam menerima kepelbagaian dalam subjek-subjek yang universal ni. Tapi dalam soal subjek sejarah, kita tak bolehlah belajar sejarah negara lain kan. Kita kena belajar sejarah negara kita. Sama juga bahasa. Kita kenalah ada kelulusan dalam bahasa Melayu. Sebab itu adalah bahasa kebangsaan. Jadi doktor kata mereka belajar sejarah negara lain. Negara mana tu doktor? Dulu asalnya model ni ambil daripada Taiwan. Okey. Dulunya jadi pembelajaran sejarahnya lebih kepada sejarah sebelah timur apa kita panggil Far East lah ataupun di sebelah Taiwan dan sebagainya. Tapi selepas itu kurikulumnya telah berubah. Dia telah belajar sejarah negara kita juga, tetapi dalam konteks bukan dibina dalam konteks kurikulum kebangsaan. Ini dibina oleh penggubal mereka sendiri. Jadi saya rasa itu menjadi isunya, sebab kita tak nak sejarah kita ni ada sejarah 2-3 versi. Kita nak sejarah Malaysia ni dipelajari oleh semua anak Malaysia ni dari satu versi yang sama yang kita panggil sejarah kebangsaan. Sebab tu kerajaan menetapkan bahawa nak iktiraf UIC boleh, tapi kita kena, anak-anak ini kena lulus sejarah daripada kurikulum kebangsaan. Sebab itu kita mahu supaya sijil UIC ini hanya boleh diterima untuk dipertimbangkan masuk ke universiti kalau anak itu belajar ataupun lulus sejarah kebangsaan. Okey, baik doktor. Jadi doktor, seandainya Malaysia mengiktiraf UIC, apakah kesannya UIC kepada negara kita ataupun secara ekonomi dan juga masyarakat? Baik, kebimbangan kita dahulu adalah bila sebuah negara mempunyai 2 atau 3 aliran pendidikan, dia akan memecah belahkan masyarakat. Ada orang belajar sistem pendidikan sekolah kebangsaan. Ada yang belajar daripada sekolah Persendirian Cina UIC. Ada pula belajar daripada sekolah antarabangsa, kurikulum daripada negara lain. So anak-anak kita yang menjadi dewasa ni datang akhirnya berada dalam 3-4 kelompok yang berbeza dari segi pengalaman pembelajaran atau pendidikan. Ada yang dapat pengajaran daripada international school, ada daripada national school, ada daripada sekolah agama, sekolah mahat, sekolah tahfiz, ada pula daripada sekolah Persendirian Cina, ada pula sekolah jenis kebangsaan dan sebagainya. Jadi kebimbangan kita, bolehkah kita mewujudkan satu bangsa apabila kita datang daripada pelbagai aliran pendidikan? Kajian-kajian pendidikan menunjukkan sukar untuk sebuah negara yang mempunyai pelbagai aliran ini mewujudkan satu bangsa yang kuat. Sebab tu kalau kita lihat di Indonesia, di Thailand, di banyak negara di dunia lah, mereka hanya ada satu sistem pendidikan kebangsaan. Dan semua, termasuk Singapura pun. Singapura misalnya, dia ada satu sistem pendidikan kebangsaan. Semua warga negaranya mesti belajar di sekolah kebangsaannya. Dia tak belajar di sekolah antarabangsa saja, kecuali ada kelulusan lah, ada kebenaran dan sebagainya. Sama juga di Indonesia kan, sekolah dasar Indonesia, sekolah mereka hanya ada satu sekolah di mana semua anak belajar di dalam sekolah yang sama, kerana itu satu mekanisme untuk membina satu rakyat yang bersama. Kita panggil negara bangsa dia lah. Tapi ni negara kita, daripada mereka kita membenarkan. Sama ada ini satu kesilapan ke ataupun satu yang kita anggap tidak sepatutnya ke, itu mungkin boleh dibincangkan lah. Tapi sebab sejarah menunjukkan bahawa kita telah pada mereka membenarkan wujud kepelbagaian aliran. Walaupun di peringkat awalnya tahun 50 penyata Barnes, ini sejarah penyata Barnes ini daripada Inggeris, mereka membuat satu jawatan kuasa untuk menyediakan apakah bentuk sistem pendidikan negara kita kalau merdeka nanti. Pada tahun 50, kita merdeka tahun 57, tahun 50 mereka buat satu jawatan kuasa. Dia panggil Barnes Report, jawatan kuasa pelajaran Barnes. Dan jawatan kuasa pelajaran Barnes ni telah pun mencadangkan bahawa Malaysia ataupun Tanah Melayu, Tanah Persekutuan Tanah Melayu waktu itu mesti ada satu sistem pendidikan saja. Maksudnya tidak ada sekolah Cina, tidak ada sekolah Tamil dan sebagainya. Hanya ada sekolah Melayu dan sekolah Inggeris, dan sekolah Inggeris ni kemudiannya perlahan-lahan akan diserapkan menjadi sekolah kebangsaan. Sebab tu dulu kita nama sekolah Melayu. Sebelum mereka kita nama sekolah Melayu. Kemudian lepas mereka kita tak panggil sekolah Melayu, kita panggil sekolah
kebangsaan. Sebenarnya orang Melayu telah melupuskan sekolah Melayu dan bersetuju untuk menjadi sekolah kebangsaan kerana dengan harapan semua kaum akan masuk ke sekolah kebangsaan tu. Kan? Jadi sekolah Inggeris pun masuk, sekolah Cina masuk, sekolah Tamil. Tapi itu tahun 50 lah. Tapi akhirnya apa yang kita lihat tidak bersetuju. Kaum Cina tak setuju, kaum India tak setuju. Sebahagian daripada orang Melayu yang bersekolah Inggeris pun tak setuju. Jadi akhirnya kita bersetuju wujud kepelbagaian aliran pendidikan dalam sistem negara kita. Ini satu, yalah, ada pihak mengatakan ini satu kesilapan pemimpin kita dahulu kerana membenarkan keadaan itu wujud. Sebab kalau tahun 45 di Indonesia mereka tak benarkan. Kalau kita ambil sejarahnya, mereka tak benarkan. Mereka hanya ada satu sekolah untuk semua kaum. Kita benarkan atas sikap toleransi kita, muhibah kita dan sebagainya lah. Perkataan-perkataan yang selalu kita gunakan untuk menunjukkan rasa toleransi ataupun saling menghormati. Dan akhirnya kita membina aliran-aliran pendidikan yang sangat berbagai. Kalau kata di negara di dunia ni, mungkin Malaysia antara negara yang paling unik lah dari segi aliran ni. Sebab dalam sistem pendidikan kebangsaan, kita ada sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah jenis kebangsaan Tamil. Tak ada di negara lain. Di mana ada pelbagai aliran pendidikan yang diiktiraf dalam sistem pendidikan kebangsaan. Kemudian kita ada pula sekolah persendirian Cina, sekolah persendirian swasta, sekolah tahfiz, sekolah mahat dan sebagainya. Jadi Malaysia adalah satu negara yang menerima kepelbagaian aliran pendidikan dan ini sebenarnya memang menyukarkan kita untuk membina satu negara bangsa. Sebab tu kalau ada yang tengok daripada merdeka sampai hari ni, kita masih lagi berpolemik lah. Kan? Nak guna bahasa apa, nak guna curriculum apa dan sebagainya. Kerana kita bersetuju daripada peringkat awal untuk mempelbagaikan aliran pendidikan. Dan inilah antara perkara yang kita kena terima hakikat. Bahawa Malaysia akan terus begini, kita akan selalu berpolemik begini kerana masing-masing mempunyai kepentingan masing-masing yang diiktiraf. Maksudnya kalau orang yang daripada aliran persendirian Cina, mereka telah diiktiraf, dibenarkan. Maka mereka akanlah menuntut apa yang mereka rasa perlu. Sekolah jenis kebangsaan Cina, Tamil, Mahat Tahfiz pun diiktiraf, diterima, maka mereka akan menuntut apa yang mereka rasa perlu. Jadi kalau tanya saya, adakah benda ini akan selesai selepas ini? Jawapan tidak. Sebab setiap apabila kita membenarkan kepelbagaian itu sebagai satu bentuk sistem pendidikan, maka kita kena bersedialah untuk menerima polemik, perundingan, kan? Kadang-kadang perdebatan dan sebagainya. Itu adalah apa yang sedang berlaku di negara kita. Jadi masyarakat kena menerima hakikat bahawa Malaysia inilah bentuk dia. Kita hanya berintegrasi saja. Kita bukanlah betul-betul assimilate, maksud dia saling bersetuju untuk hanya menerima satu sistem pendidikan. Itu perkara yang berlaku di negara kita. Kadang-kadang rakyat dia kadang kita bincang ni, seolahnya kita membayangkan kita patut jadi macam Indonesia. Sebab di Indonesia tu katanya semua orang cakap bahasa Melayu. Semua orang ya betul, sebab Indonesia pada peringkat awal proklamasi dia ataupun kemerdekaan dia telah menyatakan dengan jelas bahawa hanya bahasa satu saja boleh gunakan. Tapi di negara kita membenarkan. So disebab ini yang menunjukkan bahawa kadang-kadang di negara kita ni politik itu yang menentukan lah. Kalau kita bercakap soal politik dalam pendidikan ni, politik itu yang menentukan dasar, bukannya pendidikan itu yang menentukan. Saya orang pendidikan, saya bukan orang politik. Kalau saya memang nak sekolah satu aliran lah. Sebab sekolah satu aliran tu boleh membina negara bangsa, dia boleh membina kesepaduan masyarakat, kan. Kalau kita pergi ke mana-mana pun orang bercakap bahasa kebangsaan, kan. Dari segi pendidikan memang itu yang kita nak. Tapi dari segi orang politik, dia negotiation, perundingan, kan. Siapa menang boleh tuntut lebih, kan. Siapa kalah, siapa ada kuasa, kena dengar pula nak dapat sokongan dan sebagainya. So yang menentukan negara kita ni, yang acuan pendidikan itu ditentukan oleh politik. Sebab tu kalau kita tengok sistem pendidikan kita ni, banyak acuannya ditentukan oleh keperluan, kepentingan dan juga kehendak-kehendak politik. Berbeza dengan negara-negara lain. Kalau kita pergi ke Indonesia misalnya, kan, ramai rakan-rakan Indonesia, mereka pun hairan tengok kita asyik tak selesai lagi selepas 60 tahun lebih mereka. Masih lagi bercakap bahasa Melayu ni patut jadi bahasa kebangsaan ke bahasa lain. Dia orang pun
dia orang bertanya juga, sampai bila you all akan selesaikan isu ini? Pada dia orang tahun 1945 dah selesai dah isu tu kan. Sebab itu perbezaan kita dengan mereka dari segi bagaimana kita menguruskan pendidikan. Bila politik menguruskan pendidikan, inilah keadaannya. Ini sejarah kita, ini realiti yang kita hadapilah di negara kita. Okey doktor. Doktor kata tadi Tun Mahathir yang membenarkan UEC ni. Jadi sekiranya benda ni satu polemik pada hari ini, tak bolehkah kita tarik balik kebenaran tu? Soalnya siapa yang akan menarik balik? Siapa yang sebab kita macam saya sebut, it's a political decision. Keputusan politik. Maksudnya menarik balik, maksudnya dia akan mempengaruhi sokongan dan sebagainya. Saya rasa kita sudah berada, ataupun kalau istilah saya kata kita sudah terperangkap dalam sejarah pendidikan yang kita tak boleh nak ubah. Sekarang ni apa yang kita boleh buat adalah kita boleh berbincang, berunding, bertolak ansur dan sebagainya. Jadi kalau ada pihak yang berlebihan menuntut, saya rasa itu yang patut difahamkan mereka bahawa ini adalah satu persetujuan bersama. Jadi kalau ada pihak yang menuntut berlebih-lebihan, jadi saya rasa itu yang menimbulkan polemik dan sebagainya. Sebab tak ada negara di dunia ni, kalau kita pergi mana-mana yang kerajaan mengiktiraf, masyarakat ataupun negara tu mengiktiraf sekolah-sekolah, misalnya kita ada sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah jenis kebangsaan Tamil, masuk dalam sistem pendidikan sana, dibiayai oleh kerajaan. Sedangkan dia tidak menggunakan, dia tidak berada dalam sistem dia bukan sekolah kebangsaan sepenuhnya, dia diterima, diiktiraf. Saya rasa ini satu toleransi yang besar lah dalam masyarakat kita, khususnya di kalangan masyarakat Melayu lah, bertoleransi untuk menerima keadaan ini. Kalau itu tidak boleh dilihat sebagai satu yang baik oleh masyarakat lain, bagaimana orang Melayu menerima keadaan itu, saya rasa itu satu kerugian lah. Sebab hari ini pun kalau lihat bagaimana orang Melayu sangat dinamik lah, saya bercakap soal etnik, bagaimana orang Melayu, ramai anak-anak mereka pun pergi ke sekolah jenis kebangsaan Cina. Betul? 20%. Maksudnya nak mengatakan bahawa orang Melayu ni sangat ekstrim, tak nak terima tak. Saya rasa orang Melayu sangat dinamik. Mereka bersedia menerima dan anak-anak mereka dihantar ke sekolah jenis kebangsaan, belajar bahasa Mandarin dan sebagainya. Kerana orang Melayu ni satu bangsa, kalau dia rasional, dia rasa apa yang baik untuk anak dia akan dia bukanlah satu kumpulan yang ekstrim dan sebagainya lah. Saya rasa itu yang harus difahami juga oleh kaum lain dalam menuntut ni, dalam kes UC ni, mereka telah dapat apa yang sepatutnya mereka peroleh, malah lebih baik daripada apa yang berlaku di negara-negara yang lain. Okey, baik doktor. Okey, baik doktor. Saya rasa itu sahaja soalan yang saya ingin tanyakan kepada doktor. Jadi terima kasih kerana sudi bersama kami hari ini. Jadi itu sahaja daripada kami. Terima kasih menonton Gabungan Nationalist Podcast.